Pernah tak anda rasa tak selesa atau gatal bila pakai pakaian dalam sepanjang hari? Ramai wanita bertudung mungkin tidak sedar. Pemilihan innerwear yang betul sangat penting untuk menjaga kesihatan kulit. Kulit kita mudah terdedah kepada peluh dan geseran, terutama di kawasan yang tertutup dan sensitif. Jadi, apakah rahsia memilih innerwear yang mesra kulit? Pertama, pilih fabrik semula jadi seperti kapas yang berkualiti tinggi. Kapas mampu menyerap peluh dengan baik dan membenarkan kulit bernafas, sekaligus mengurangkan risiko iritasi dan ruam. Elakkan bahan sintetik yang boleh memerah haba dan kelembapan, menyebabkan kulit mudah berpeluh dan gatal. Kedua, pastikan potongan innerwear tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Innerwear yang terlalu ketat boleh menyebabkan geseran berlebihan dan kemerahan pada kulit, manakala yang terlalu longgar tidak memberikan sokongan yang cukup. Ketiga, pilih warna terang atau neutral untuk mengelakkan penggunaan pewarna kimia berlebihan yang boleh menyebabkan alahan atau kerengsaan kulit. Akhir sekali, amalkan menukar dan mencuci innerwear setiap hari dengan pencuci yang lembut untuk memastikan kebersihan dan kesegaran terjaga. Dengan langkah mudah ini, kulit Anda akan kekal sihat, selesa dan penuh keyakinan sepanjang hari. Shinora Baiki, pulihkan, hidupkan semula.